Kisah Abu Khalid, dari miskin kepada kaya berkat umrah. Abu Khalid, tukang besi miskin dengan 5 anak, terlilit hutang sewa dan rawatan anak. Suatu malam, tuan rumah mengugut usir keluarganya. Dia menangis, berasa Allah melupakannya. Selepas mendengar khutbah tentang umrah, membuka rezeki, isterinya menyuruh jual kuda dan cincin perak. Dengan duit sekadar tiket pergi, dia bertolak ke Mekah, tidur di bawah tangga hotel. Saat melihat Kaabah, dia pengsan sebab bertawaf sambil menangis. Ya le, aku fakir berhutang. Jangan pulangkan hampa. Di pusingan terakhir, dia berdoa di kelambu Kaabah memohon rezeki halal berkecukupan. Minum zam-zam, tidur dengan hati penuh harap. Pulang ke kampung, poket kosong tapi yakin. Keesokan harinya, kawan lamanya tawar kerja sebagai penyelia besi di projek jambatan dengan gaji 8,000 rial dulu hanya 1,500. Dia terima serta-merta. 6 bulan kemudian, syarikat tawar dia jadi kontraktor kecil. Dia pinjam wang baik, bawa pekerja dari kampung. Setahun kemudian, hutang lunas. Rumah baru, kereta dan mula bersedekah setiap Jumaat sebanyak gaji lamanya. Ibrah Abu Khalid, rezeki bukan wang, tapi keyakinan. Di Mekah, aku lihat gagak makan. Lalu yakin, le yang bagi rezeki padanya, pasti beri padaku. Umrah bukan perniagaan dengan alia, tapi pengakuan kefakiran. Lalu Allah memperkaya tanpa hisap. Pelajaran, jangan pandang rendah pengorbanan. Air mata di tanah haram buka pintu langit. Rezeki pasti datang. Jujur dan sedekah pelihara keberkatan.